Hai, Assalamualaikum. Saya Liana, tutor bagi subjek matematik anda. Baiklah, topik kali ini adalah berkaitan dengan geometri. Okay, soalan yang diberikan kepada saya adalah lukisan pelan. Lukisan pelan taman bagi kawasan rumah Puan Naili, yang mana taman ini terletak di sudut rumahnya. Okey. Dan lukisan ini skalanya adalah 1:200. Lukisan ya. Okey, ini pelan lukisan taman tersebut. Dan soalan meminta untuk saya mengira luas kawasan taman ini. Jadi, okey, kita tahu bahawa berdasarkan kepada soalan yang diberikan adalah gambar pelan lukisan yang mana skalanya adalah 1:200. Maknanya kalau kita nak dapatkan nilai sebenar keluasan taman itu, kita perlulah darabkan dengan 200. 200 itu adalah kali gandaan bagi saiz taman itu yang sebenar. Dan maklumat yang diberi adalah nilai jejari ataupun jejari di taman itu adalah 2.5 cm. Okey. Okey, yang pertama, apabila kita mendapat soalan ini berkaitan dengan geometri, anda perlulah mengenal pasti. Okey. Terdapat sudut 90 darjah di sini. Okey, ini bermakna keluasan taman ini adalah 1/4 daripada satu bulatan penuh. Mengapa saya katakan 1/4? Kerana sudutnya adalah 90 darjah. Jadi potongan, orang kata potongannya adalah potongan yang sama rata lah. Okay, kalau kita ikut 90 darjah. Okay. Ini 1/4. 90 darjah lagi. 90 darjah. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan taman Puan Naili hanyalah ini. So, 1/4 daripada bulatan. Soalan meminta saya untuk mengira luas bagi taman. Okey, maksudnya saiz taman yang sebenar. Maksudnya 200 kali ganda lah kalau ikut skalanya. Skala lukisan yang diberikan adalah 1/200. Maka perlu pada gandaan 200. Okey, untuk mengira luas bulatan bagaimana? Adalah pi j kuasa 2, kan? Pi j kuasa 2. Namun taman ini adalah suku, maksudnya 1/4. Kita perlu tambahkan nilai 1/4 di sini. Darab dengan 1/4. Okey, mari kita pergi kepada solusinya. Okay, yang pertama, anda perlu mengenal pasti berkenaan ini. Kenal pasti dahulu nilai di sini. Sentimeter. Bentuknya sebagaimana? Bentuknya adalah 1/4 daripada bulatan. Jadi kalau bulatan, formulanya adalah pi j kuasa 2. Formulanya, maka kalau 1/4 kita perlu darabkan dengan 1/4. Okey, kita pergi dengan lebih lanjut lagi kepada formula kiraan. Kita dah tahu jejarinya adalah sebanyak 2.5 cm. Ya. Skalanya adalah 200, perlu didarabkan ya. Darab 200. Anda akan mendapat sebanyak 500 cm. Ini adalah panjang nilai taman yang sebenar. Okey, mengikut pada gandaan skala tadi lah, skala 1/200 rasionya. Maka kita akan mendapat nilai sebanyak 500 cm. Okey, untuk menukarkan unit centimeter kepada meter, apakah formulanya? Perlulah kita bahagikan dengan 100. That's why 500 ini perlulah dibahagikan dengan 100, maka kita mendapat panjang. Itu baru panjang ya.
panjang ini tadi. Panjang taman ini tadi adalah sebanyak 5 meter. Saiz yang sebenar. Okey, di dunia sebenar. 5 meter. So, kita nak mendapatkan nilai luas dia. Bagaimanakah formula dia? Adalah, sebab ini adalah, saya dah terangkan tadi, ia adalah satu suku daripada luas bulatan. Formula bagi bulatan, formula bagi luas bulatan adalah pi j kuasa 2. J nya mana? J nya adalah inilah. Ini J nya. Ini adalah J. Okey. Tapi ini adalah formula bagi luas bulatan. Tamannya adalah 1/4 daripada bulatan. Sebentar. Ini luas bulatan. Untuk mendapat 1/4 daripada bulatan ini, keluasannya perlulah darab dengan 1/4. Okey. Dan ini adalah cara kiraan yang lengkap. Maka kita dah dapat tadi, sebabkan ianya adalah satu suku daripada bulatan. Okey. Ini adalah luas bagi bulatan. Pi j. Itu carinya, perlu kuasakan dengan 2. Kita dah dapat 5 meter tadi, sebab jawapan soalan mahukan jawapan dalam bentuk meter, dalam unit meter. Maka kita dah dapat nilai meter tadi, 5 kuasa 2. Ini adalah formula bagi luas bulatan. Namun luas taman bagi Puan Naili adalah suku daripada bulatan, kan? Okey. Sebab bentuknya tadi adalah satu suku daripada bulatan, maka kita perlu darabkan dengan nilai 1/4 ni lah. Satu suku. Jadi kita dapat nilainya adalah bersamaan dengan ini. Inilah luas taman. Baiklah, sekian saja penjelasan berkenaan luas kawasan dalam tajuk geometri. Maka untuk mengenal pasti cara menjawab soalan adalah anda perlu tahu dahulu kehendak soalan, adakah ia mahukan kita mengira luas kawasan itu dalam unit meter ataupun sentimeter. Dan kita perlu kenal pasti apakah bentuk taman itu, sama ada 1/4 daripada inilah, anda perlu tahu dahululah formula bagi luas. Kalau bulatan, pi j kuasa 2, Kalau ia adalah suku daripada bulatan, darabkan 1/4. Jika ia adalah setengah daripada bulatan penuh, maka ia adalah 1/2. Dan ini adalah formula bagi bulatan, pi j kuasa 2. Dan anda juga perlu melihat skala yang diberikan. Okey, jika skala yang diberikan adalah ratio 1/200, maka lukisan itu adalah sepatutnya untuk mengira luas taman yang sebenar adalah gandaan kepada 200, sebab skalanya adalah 1/200. Okey, baik, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.